Mampus lagi tu lepas ni. Apa hal kau suruh berhenti sini, Jip? Kau tu yang apa hal? Kenapa pula? Yang kau pergi tembak anggota polis tu kenapa? Alah, relax lah. Mampus kita lepas ni. Aku terpaksa tahu tak? Aku tak ada pilihan lain depan belakang polis. Aku tak nak masuk lokap. Ya, aku tahu. Tapi masalahnya kau tak perlulah nak tembak anggota polis. Sekarang ni, polis tengah cari kita. Kau, aku, Niana, mampus sekarang ni. Habis tu sekarang kau nak suruh aku buat apa? Kau nak suruh aku serah diri kat balai polis macam tu? Dah lah Zack, aku tak sekolah tinggi. Sampai tahun depan pun aku takkan menang cakap dengan kau. Sekarang ni benda dah berlaku. Tak guna kita gaduh. Sekarang ni kita kena cari cara macam mana kita nak lepaskan diri daripada buruan polis. Dah, kau tak payah memekak, sakit telinga aku tahu tak? Berani buat, berani tanggung lah. Okey, sekarang ni aku tak nak bising, tak nak kecoh. Aku ada satu cara. Jom ikut aku. Aku start kawalan jalan dari Eagle 13. Jalankan berita apa? Eagle 13, pahala ke nombor 13, 7 malam 106 ekor, Jalan Magnesium, Shah Alam. Kau tunggu sini je, Zack. Apa si Najib nak buat ni? Sampai pun budak ni. Hello, my friend. Macam mana? Ada tak duit tu? Besarnya rumah ni. Rumah siapa ni? Bila masa pula aku jadi kawan kau, kau jangan nak main-main dengan kita orang. Kau tahu kan sekarang ni kau berurusan dengan siapa? Kau tak dapat bayar hutang, kepala jadi taruhan. Faham? Oh, lo kecek banyak lah menantai ni. Sekarang ni kau nak bagi pinjam ke tak nak bagi? Bagi duit tu kat dia. Dalam beg tu ada 500,000. Kau ingat dalam masa sebulan kau kena pulang balik duit tu 2 kali ganda. Kalau tak... Jangan dekat sangat boleh tak? Busuk lah bau mulut kau. Nang butinang koi butikoi. Nanti gosok gigi tu oi. Cik, tak guna betul. Boleh percaya ke budak tu, bos? Tak payah risau, dia lari kita cari sampai luar cacing. Kau buat apa dengan dorang tu, Jip? Aku tarik telinga dorang sikit. Degil sangat. Kau ni betul-betul lah. Kau jangan nak cari pasal dengan dorang. Dorang tu kau tahu tak geng mana? Dorang tu geng Jamal. Kau tak payah risau lah. Aku tahu aku nak buat apa. Sekarang ni aku fikir macam mana aku nak lepaskan kau daripada buruan polis. Sebab apa? Sebab kereta kau sekarang ni polis dah tau tak? Sekarang ni kereta kau simpan. Lepas tu kita cari kereta lain. Mana kita nak dapat duit, Jip? Nak beli kereta? Pasal duit jangan risau. Aku ada. Jom. Lambat lagi ke bos nak sampai. Sakit perut ni tak tahan. Siti-siti dia aku nak keluarkan. Kau berak lah dalam seluar tu dulu. Tapi aku tak pakai pampers. Kau bangun. Kau percaya. Sabar dulu, sabar. Dia budak baru. Kalau kau tak tahan sangat, kau kemur je lah gerak kau tu dulu. Budak ni acar je nak tepuk aku. Diam, kau diam. Bos kita dah sampai. Ni ke ketua gangster Jamal Buncit tu? Tak, jadi yang kau tak payah cakap. Kau dengar je apa yang dia cakap. Apa cerita ni, Jai? Mana jerung hitam? Jerung hitam jatuh dalam laut, bos. Masa lari dari polis. Habis tu kau tinggalkan dia macam tu je? Kau dah tahu dia masuk dalam laut, lepas tu kau tinggal macam tu lah. Berapa kali aku nak cakap? Kau jangan sesekali tinggalkan kawan kau walau apa jua keadaan. Faham? Faham, bos. Ada apa-apa info tak pasal dia? Setakat ni tak ada info apa-apa lagi, bos. Penatnya lah. Berenang daripada highway sampai ke sini. Nasib baik phone tak rosak. Petang ni kita ada kerja. Tepat jam 3 kita akan rompak kedai donar dekat City 2. Telefon siapa yang berbunyi masa kita meeting ni? Bos, jerung hitam yang call bos. Okey, jawab dulu. Hello. Kau ambil aku jap. Aku ada kat tepi laut ni. Tepi laut mana? Dekat City 1 sebelah Funfair. Okey, kau tunggu situ. Aku bagi tahu bos jap. Nanti korang jangan ambil donat pula. Korang ambil duit dan juga barang berharga saja. Faham? Faham, bos. Jerung hitam dalam keadaan selamat bos. Dan sekarang dia ada kat pantai City 1 bos. Okey, good. Kau pergi ambil dia. Baik bos. Dengar sini, yang lain pukul 2.30 dah boleh gerak dekat location yang kita nak rompak tu. Okey, terima bos. Jai, nanti kau handle budak-budak ni. Aku pun turun juga untuk pantau keadaan sekeliling. Jaga diri masing-masing. Aku tak nak polis tahu plan kita. Berapa harga kau nak jual kereta ni?
ranking berita hari Apa tu? Najib Red Bull. Aneh, lama kita tak jumpa. Selamat tahun baru macam ada baik kah? Adalah baik sikit-sikit. You apa macam? Saya kah? Saya macam ni je lah. Nak kayu macam you tak boleh. Macam mana kereta dah siap belum? Kereta tu dah lama dah siap. Ramai orang nak beli. Tapi aku tak bagi sebab aku dah deal dengan kau. Cantik lah ni. Jomlah tengok kereta tu. Hei, Mamat ni usah-usah pahal. Aku lempang kang. Hei. Kau dah kenapa je? Aku paling pantang lah orang usah-usah. Kau tak payah buat perangai lah kat tempat orang ni je. Peduli apa aku? Mati tanam. Ni lah kereta tu. Uish, lain macam kereta ni. Macam adik-beradik Joker lah. Oi, padu. R34S. Macam mana? Ngam tak? Ngam teruk ni bos. Ni pakai spek apa ni? Spek dia tak payah cerita lah. Gear 1 dia boleh terbang. Gear 2 dia terangkat. Gear 3 dia tenggelam. Tu belum gear 4, gear 5, gear 6 lagi tu. Uish, mengerikan. Kereta ni tak ada aircon. Tapi kereta ni telah pun dilengkapi dengan kipas siling. Ya betul kereta ni pakai kipas siling. Kalau aku bawa kereta ni habis lah rambut aku kena kipas tu nanti. Tak ada. Saya takkan bagi awak beli kereta ni. Boleh lah awak. Saya dah lama sangat minat kereta ni. 250k je. Oh, kalau pasal kereta awak sanggup habiskan duit ni. Ni spender saya ni. Dah 5 tahun saya minta sampai Sekejap sekarang. aku payung bunyi kereta ni. Gila lah. Ni bukan bunyi kereta ni. Ni bunyi jet pejuang ni. Macam bosku. On tak on? Mestilah on bos. Tak ada yang nak sembang kali. Berapa K nak jual ni? Harga dia macam yang kita deal sebelum ni lah. 450k tak boleh kurang sesen pun. Okey, aku ambil sekarang. Okey, deal. Oi, je. Kau dapat mana duit je? Ada lah. Hey, I'm rolling clean off a bean in the truck. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, that's what the cheese, what the keys to the. What do you do when cabin turn your rubber to a op? Hey, I'm rolling clean off a bean in the truck. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, Dah jom dah 2.5 dah ni. Dah boleh gerak dah ni. Let's go. Kita buat huru-hara dulu. Mana-mana rancak, melancak, minyak belacak. Yeah. Step into savings with Hey, I'm in the island on a Wednesday, laid back, coolin', kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, babe. Get her with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you and him. Look up at this girl like, let me get my words right. Said she catch me with you, didn't go down the street like that. Then we gon' hit that gas, make it you turn 100 miles in the night. Got a friend, I never just do my plan. Okay, make it go see like I just tried. Hey, 20 just goes my rock, and I'm not talking about Jack Black. Hey, what you do when you doing something you're not supposed to do? Thinking it's gonna kill the one you love, like they bulletproof. Just like coffee, all I ran over the truth. God cry in the air, come leave, take your juice. Cool. Hey, I'm rolling clean, I'm a bean in the drop. Like they telling me to stop. Aku sayang tu kereta ni. Dah bertahun dah aku pegang. Susah senang dah aku lalui dengan kereta ni. Alah, relax lah. Nanti lain clear kita ambil lah kereta ni balik. Bukan gimana pun, kita simpan Kau je. senang lah cakap macam tu je. Sebab kau tak tahu arti sentimental value. Enggak bisa bahasa Inggeris. Dah, jom. Jaga diri elok-elok sayang. Hele budak ni. Kau kalau aku lempang lagi apa pun tak dapat. Sayang. Kau nak gimana lepas ni? Aku nak jumpa ni anak lah Jib. Dah seminggu lebih aku tak jumpa dia. Rasa rindu ni makin mendalam lah. Rasa nak muntah pula aku dengar. Tak apalah, aku nak singgah rumah makcik aku dulu. Nanti apa-apa Roger lah. Okey, beres. Kirim salam kat Niana tu. Bye-bye Joker. Nanti kita jumpa lagi.
Jom. Gerak. Gerak khas. RM9 je. Saya ada pantun untuk awak. Pantun apa? Beli baju di Sarawak. I love you awak. Gila dia ni. Aku dah ada cucu dah 5 orang. Cepatlah. Duk musim gitu. Apa? Assalamualaikum tuan kedai. Saya nak beli donat yang ada bulu, ada tak? Korang ni gila ke apa? Kita orang ni memang gila. Gilakan awak. Korang ni nak apa? Dah tahu kita orang ni penyamun, tanya lagi kita nak apa. Bagilah duit. Mana ada duit? Lepaslah. Apa diorang buat lama-lama kat dalam tu? Tolong. Aduh. Lepaslah. Betina, kalau kau nak selamat kau duduk diam. Ni, nampak ni apa? Pisau lah. Ni kalau aku cucuk kat buntut kau 5 tahun kau tak boleh berak tau. Hello, Inspektor Malik bercakap di sini. Dengan siapa saya bercakap ya? Nama saya Khalif tuan. Saya nak bagi tahu yang dekat kedai donat City 2 ni ada kes rompakan tuan. Baik, kami akan segera ke sana. Encik bawa bertenang ya dan selamatkan diri Encik dulu. Encik tahu tak ada berapa orang penjenayah? Ada dalam 6 orang tuan. Saya harap tuan cepat datanglah sebelum ada korban. Baik, Encik, kami akan segera ke sana. Lepaslah. Ambil duit tu. Tu. Ambil phone Jangan dia ambil phone aku. Ni tak lain tak bukan. Ni mesti geng Jamal. Korporal, sekali. Ya tuan. bawa anggota lain untuk serbu kedai donat dekat City 2 tu. Lepas tu kepung semua kawasan keluar masuk dekat bandar ni. Siap tuan. Terima. Kalau tak boleh tangkap hidup-hidup, bawa je bangkai dorang ke sini. Baik tuan. Disebabkan kumpulan ni habis huru-hara bandar ni, aku tak tidur diam. Aku akan pastikan semua akan masuk penjara.